Pendudukan Jepun, terdapat penentangan individu untuk menafikan pendudukan Jepun di atas tanah Melayu. Pada cerita ini kita melihat semangat kepewiraan yang telah ditunjukkan oleh 4 orang individu yang sanggup menggandaikan nyawa untuk mempertahankan tanah air daripada kekejaman Jepun. Pada hari ini kamu dapat mengetahui 4 sumbangan tokoh dalam memperjuangkan untuk menentang pendudukan Jepun di tanah Melayu. Pertama telah dijalankan oleh Sibyl Madandeli ataupun Sibyl Katigasu yang menjalankan rawatan di klinik Ipoh untuk membantu merawat penentang gerila anti-Jepun yang menentang tentera Jepun. Pada waktu ketika itu, Sibyl Katigasu bertindak sebagai jururawat untuk merawat pejuang-pejuang tanah air daripada terus dirobek kerakusan tentera Jepun. Walau bagaimanapun, Sibyl Katigasu telah ditangkap, diseksa dengan penuh kehinaan oleh tentera Jepun yang menyebabkan suaminya, Abden Clement, telah meninggal dunia. Atas dasar kepewiraan tersebut, pada istiadat pertabalan King George yang ke-6, Sibyl Katigasu telah dikurniakan pingat medal sebagai lambang keberanian beliau menentang pendudukan Jepun. Seterusnya dilaksanakan dalam operasi semut yang dikendalikan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia yang menghimpunkan tentera Australia, New Zealand dan tentera British untuk mempersiap mereka untuk mendaratkan sebilangan besar tentera di pantai barat Borneo untuk membebaskan Sabah dan Sarawak daripada cengkaman tentera Jepun. Pada Mei 1945, operasi semut ini telah diteruskan untuk menentang pendudukan Jepun di wilayah Borneo. Kemudian, penentangan individu juga dilaksanakan oleh seorang individu yang berbangsa India yang dikenali sebagai Gurcharan Singh. Gurcharan Singh dikenali sebagai The Lion of Malaya yang menyebarkan risalah kepada seluruh masyarakat Malaya tentang situasi kekalahan pendudukan Jepun di Asia Pasifik. Gurcharan Singh juga telah bertindak menyamar sebagai seorang wartawan dalam persidangan Jepun untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini tentang kekalahan tentera Jepun. Bukan itu sahaja, Gurcharan Singh juga telah terlibat sebagai orang yang mendalangi sabotaj kereta api Jepun. Walau bagaimanapun, beliau telah ditangkap tetapi berjaya dilepaskan terlepas lalu lari ke Burma sehinggalah tamat Perang Dunia Kedua. Penentangan yang keempat telah dilaksanakan oleh seorang anak muda berbangsa Cina yang dikenali sebagai Albert Koch. Albert Koch telah memimpin pemberontakan yang dikenali sebagai pemberontakan Double Ten untuk mengusir tentera Jepun dari Kinabalu. Beliau telah mengasaskan gerila Kinabalu untuk menghapuskan pendudukan Jepun di Petagas di Kinabalu dan menghancurkan balai polis tentera Jepun. Walau bagaimanapun, serangan bertali arus yang didatang daripada tentera Jepun ini telah menyebabkan seluruh masyarakat kampung di Sabah telah dikehendaki ditawan oleh tentera Jepun. Atas dasar itu, Albert Koch telah menyerah diri lalu dihukum gantung dihukum tembak oleh tentera Jepun. Pendudukan Jepun telah tamat sehingga tahun 1945 apabila Maharaja Hirohito menyuruh seluruh ketumbukan Angkatan Tentera Asia Pasifik untuk menyerah kalah kepada pasukan bersekutu sekaligus menamatkan Perang Dunia Kedua.